Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video dari kumpulan kami. Mari kita mulakan video dengan anda bayangkan bahawa anda seorang pembayar zakat. Setiap tahun anda mengenakan zakat dengan niat yang ikhlas. Tetapi, satu soalan sering bermain di fikiran anda. Ke mana zakat pergi? Adakah ia benar-benar sampai ke golongan asnaf? Adakah ia tersangkut di tengah jalan? Dalam dunia yang semakin digital hari ini, kita boleh menjejak makanan yang kita pesan. Kita boleh menjejak penghantaran barang yang kita pesan. Tapi, mengapakah susah untuk menjejak aliran zakat? Tahukah anda bahawa teknologi blockchain makin digunakan di seluruh dunia? Pada tahun 2025, dianggarkan bahawa terdapat 560 juta orang di seluruh dunia menggunakan teknologi blockchain yang merupakan hampir 4% populasi dunia. Satu angka yang semakin meningkat setiap tahun. Di Asia sahaja, terdapat 160 juta orang yang terlibat dengan penggunaan teknologi blockchain. Menjadikan rantau ini kena laju dalam penggunaan teknologi ini. Di Malaysia pula, kesedaran tentang teknologi blockchain semakin berkembang. Menurut National Blockchain Roadmap, hampir separuh rakyat Malaysia mengetahui tentang penggunaan blockchain. Dan ada lebih 840,000 rakyat Malaysia membuka akaun pada platform digital yang berasaskan blockchain. Ini menunjukkan minat dan penggunaan yang nyata dalam negara kita. Kerajaan Malaysia juga telah melancarkan infrastruktur blockchain Malaysia, satu platform nasional yang bertujuan untuk memperkasakan teknologi ini dalam sektor awam dan swasta. Dengan data-data ini, kita boleh nampak satu trend yang jelas. Teknologi blockchain bukan lagi sesuatu yang asing. Ia sedang berkembang pesat dengan baik di dalam negara maupun di luar. Tapi, bagaimana teknologi ini dapat membantu sistem zakat kita? Mari kita lihat masalah sistem zakat semasa. Pihak institusi zakat telah berusaha sebaik mungkin, namun terdapat juga cabaran utama dalam pengurusan zakat. Antaranya ialah kurangnya ketulusan, yang kedua sukar untuk menjejak agihan zakat, yang ketiga masyarakat kini kurang percaya terhadap sistem sedia ada. Sebagai contoh, seorang pembayar zakat tidak dapat melihat siapa yang menerima zakat mereka, bila ia diagihkan dan bagaimana zakat mereka digunakan. Situasi ini menyebabkan masyarakat ragu-ragu untuk membayar zakat, maka mereka memilih untuk memberi zakat secara terus dan akhirnya sistem zakat sedia ada menjadi tidak relevan. Jadi persoalannya, wujudkah satu sistem yang telus, selamat dan boleh dipercayai? Jawapannya terletak pada teknologi blockchain. Tahukah kamu masih ramai lagi masyarakat yang tidak tahu apa itu teknologi blockchain? Teknologi blockchain merupakan satu teknologi yang menyimpan rekod setiap transaksi dalam bentuk rantaian data yang tidak boleh diubah, di mana setiap transaksi akan direkodkan secara kekal, tidak boleh dipadam atau dimanipulasi oleh sesiapa dan hanya boleh dilihat oleh pihak berkaitan seperti Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar, Takaful Operator, Majlis Agama Islam Negeri, MAIN dan agensi-agensi yang lain. Dalam konteks zakat, teknologi blockchain digunakan untuk merekod pembayar zakat, menjejak dan memastikan proses pengagihan zakat akan dihagihkan kepada golongan asnaf yang betul. Sebagai contoh, setiap data maklumat transaksi pembayar zakat akan direkodkan dalam sistem seterusnya. Zakat yang diterima oleh agensi berkaitan akan diagihkan
kepada golongan asnaf secara adil dan terus serta direkodkan dalam sistem yang dinamakan sistem blockchain. Ini menjamin aliran zakat oleh pembayar zakat dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Penggunaan blockchain dalam zakat bukan sahaja selari dengan teknologi moden, tetapi juga menepati nilai Islam. Islam menekankan amanah, keadilan dan ketulusan dalam pengurusan harta. Dengan blockchain ini, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. Seterusnya, pengurusan zakat akan menjadi lebih cekap dan golongan asnaf dapat menerima bantuan dengan lebih cepat. Zakat bukan sekadar kewajipan, tetapi ia merupakan satu sistem sosial untuk membina kesejahteraan ummah. Dengan gabungan teknologi blockchain dan prinsip Islam ini, kita bukan sahaja memodernkan sistem zakat, tetapi juga memastikan ia lebih adil dan berkesan. Kesimpulannya, blockchain bukan menggantikan institusi zakat, tetapi memperkukuhkan peranannya. Ini kerana zakat yang telus adalah zakat yang membawa keberkatan.